Assalamualaikum guys. Saya akan tunjuk kepada kawan-kawan bagaimana keadaan hotel Burj Al Arab, hotel 7 bintang. Ini adalah kawasan sekeliling. Tengok tingkat atas, saya berada di tingkat 7. Tapi sebenarnya ia tingkat 14. Kapetnya sangat cantik. Tengok pintu dia pun dengan seni yang sangat mahal lah. Ini bilik saya 705. Okey, ini dia bang. Staff hotel. Ini adalah meja personal lah, kita boleh guna sendiri, nak guna macam biasa lah kan. Hotel mana-mana pun dia akan ada meja macam ni. Kita try duduk okey. Ya. Wah, hotel 7 bintang ni kita duduk atas meja apa, kerusi pun rasa lain lah. Macam biasalah. Air teh, gula apa semua ni kita ada. English breakfast, grey black tea. Okay, macam biasa. Kita tolak macam ni dulu. Jadi kalau kita tak tahu, kita tanya staff hotel. Okay, ini ialah apa ni ini menu tadi, Burj Al Arab Jumeirah. Okay, ada apa dalam ni? Okay, kita tengok. Ini dekat. Dia Mr. Abdul Rahman, nama saya lah tu, ayah saya. It's such a pleasure to welcome orange juice Arab punya, Burj Arab. Dia orang punya sendiri dia cakap. Okay, ni sudu kot, straw. Okay, mari kita layan Ni table bar table lah. Cantik kan, mengokit, simple dan modern. Yang design bangunan ni bukan biasa-biasa. Dia cermin besar. Wow. Okay, kita boleh tengok. Semuanya bentuk gold lah. Semua bentuk gold. Baik. Kat sini ada TV. Okey, tengok nama saya. Dia Mr. Azlan Abdul Rahman. Okey, macam mana function dia? Nanti okey. Macam-macam ada. Okey. By the way, dia punya design ni saya sangat suka. Orang seni akan suka. Macam mana kita tengok lampu? Okay, kita tekan. Hup. Ini kalau kita nak kepada privacy, kita tutup saja. Maka tertutuplah gelap-gelap. Okey. Kita buka balik. Ini ruang tamu. Ruang tamu yang sangat cantik. Lama cantik. Okey, best part. Kita bermalam dengan suasana 100 million view. Dan situ kita tengok ada satu lagi hotel Jumeirah under construction. Tak apa, tengok orang lain pun. Dinding saja pun bagi saya sudah cukup mewah. Dinding sudah mewah. Ni apa ni? Okey, tak tahu. Okey, meja cantik. Bunga pun cantik guys. Ini baru bahagian bawah. Satu lagi saya lupa. Kat sini ada meja makan. Berapa banyak meja dah. Di sini meja makan. Buah free. Buah ini free ya. Kita boleh makan. Jangan risau. Okey, saya lupa nak bagi tahu satu tadi. Ada satu tempat kat sini makanan tak free. Makanan tidak free guys. Kalau nak bayar boleh makan. Kalau tak sanggup bayar jangan makan. Okey? Ini pesanan daripada penaja. Okey. Okey, ini saya nak set up lah. Saya nampak saya. Dia punya kawalan aircon. Bila saya rasa bila jadi kaya pun saya suka benda ni kot. Cantik. Okey, ini ialah review tingkat bawah. Okey, ada lagi. Okey, ini store. Rasa kalau nak datang ramai-ramai pun boleh. Ada tilam free. Sangat cantik. Jadi dia dah fikir semua untuk kita. Dia dah fikir semua untuk kita guys. Kita naik atas. Tengok tangga dia. Tangga orang kaya macam ni. Dia punya pagar punya tangga, saya pun tak panggil apa-apa. Lampu candelier. Cantik.
cantiknya ini lampu ni kat istana-istana ni. Okey, lagi kami dia orang tolong hantar tadi. Okey, pertama sekali ini ialah toilet. Ini ialah toilet. Kan? Kita pergi view sikit. Ada dua. Timbang berat pun boleh. Okey. Bush Al Arab Jumeirah. Dah apa ni? Shaving kit. Aftershave balm. Macam biasalah. Merah untuk panas. Biru untuk sejuk. Toilet tulis macam biasa. Bahasa apa aku tulis ni? Moisturizing body lotion. Natural spray. Natural spray apa bang? Okay, ingat nak beli kat rumah saya satu lah. Kan kita letak kat rumah lah. Macam kubur. Okay, ni apa ni? Okay, toilet tulis juga. Instagramable lah. Ini tempat mandi luas. Jom kita masuk dalam. Itu lah ada sini. Macam biasalah. Cuma dia akan buat highest level dia kata. Okay, guys. Kat mana lagi? Jacuzzi luasnya. Kalau macam biasa punya macam bujur kan. Yang ini boleh duduk ramai-ramai 4, 5, 6 orang. Mandi ramai-ramai. Bawa anak-anak. Okay, kalau kita tak pandai set up, kita boleh panggil dia. Nak set up macam mana? Dia akan main tolong. Dia akan tolong kita mandi. Bukan kita tolong mandi, tolong adjust tempat mandi. Bukan boleh tahan, tak boleh tahan. Kita nak mandi sabun ke macam mana? Boleh. Okay. Toilet macam biasa. Bukan macam biasa, luar biasa. Okay. Yang berat timbang. Tempat rehat pun sini pun ada. Jacuzzi-nya ada. Banyaknya. Okay. Selesai. Luas. Macam ruang tamu rumah saya. Tempat simpan baju. Hand dryer. Okay, bag. Ini barang-barang biasa lah. Barang-barang biasa. Tapi luar biasa lah bagi saya. Slipper pun ada. Slipper nak pergi pantai kan ni? Slipper nak pergi pantai. Okay, dia kata kalau kita nak minta tolong, dia tolong simpan barang kat closet pun boleh. Kita boleh call dia. Nak tak nak? Kau rasa? Safety. Lampu. Okay. Kita cabut je auto nyala. Kita cabut je auto nyala. Cabut je auto nyala. Hebat. Idea bagus. Bagus idea ni, saya suka. Kita akan masuk bilik master bedroom. Master bedroom. Okay, kita ronda dulu. Kat sini semua ada. Macam biasalah. Ini tempat ruang tamu. Saya nak duduk pun saya takut. Itu dia. Permaisuri hati. Tengoklah. Dia punya susunan. Dia punya susunan cermin belakang pun ada. Cermin atas pun ada ni. Macam cerita orang putih kan. Cerita orang kaya-kaya orang putih. Cermin dia belah atas. Okay, pasangan kita tidur, kita boleh tahu dia sudah tidur. Macam mana nak tengok TV? TV tak ada kan? Okay. Saya duduk sini. Sini. Okay, on. Wah, tengok. Kau tengok TV. Sesuai lah untuk orang yang malas-malas bangun pagi. Malas-malas tengok TV boleh on. Tapi sayang bukan rumah kita kat sini. Tak mau dengan cahaya lebih, kita tutup langsir. Itu dia langsir pentas. Kalau kita nak berehat, kan kita tak nak cahaya lebih-lebih. Inilah hotel yang berharga RM5,000 satu malam. Siapa ada duit? RM5,000 saja. Ada lagi yang lebih mahal daripada ni, tapi ini pun sudah berbaloi open. Okey. Dia Mr. Azlan Abdul Rahman. Kat atas ruang bilik ni pun kita ada perabot. Perabot pun boleh tahan kat ni. Dia punya servis tu terbaik.
Okey.